Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk video kali ni aku akan berkayak, fishing and camping berdua saja kali ni bersama Syam Frugal Outdoor. Okey, untuk trip kali ni kami akan ke Pangkur dan akan bercamping di Pulau Terendak kalau tak silap aku lah. Okey, jadi cuaca pada pagi ni alhamdulillah cantik. Okey, cuma hari ni agak kelewatan sedikit sebab aku lewat bangun. Jadi pukul 10 baru lancor dari Lumut. Okey, ini pertama kali aku memancing di sini. Sebabkan aku pakai enjin, jadi lagi mudah lah sampai ke sana. Kalau kayu pakai kaki agak penatan jugalah. Kita santai-santai je hari ni sebab aku pun dah agak lewat. Untuk pagi ni pun tak target. Lokasi spot pun aku tak tahu. Kita main terjah sahaja. Tengoklah rezeki macam mana untuk hari ni. Kita jumpa di spot memancing. Okey. Strike ke strike. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Macam GT ni. Macam GT. Gerut-gerut guys, alhamdulillah. Adalah lauk untuk hari ni. Gerut-gerut. Okey, saiz aku rasa dua orang sedap makan ni. Saiz ni sedap. Alhamdulillah. First strike, gerut-gerut. Okey guys. Okey guys, gerut-gerut. Alhamdulillah. Saiz ni sedap, dua orang makan. Saiz dua orang punya makan. Alhamdulillah. Okey guys, jam menunjukkan pukul 1 tengah hari. Aku dah sampai dah. Pulau, kalau tak silap aku, Pulau Terendak kot. Okey, dekat Pangkur. Jadi hari ni, tengah hari ni aku dapat seekor je gerut-gerut. Tapi saiz dia okey lah. Saiz dua orang boleh makan lah. Lepas lah dua orang makan. Okey. Jadi aku tengok dulu macam mana keadaan pada tengah hari ni. Mungkin aku akan majlis sekejap lagi, tengok macam mana rezeki. Selepas tu aku akan mendarat lah di depan ni. Kau nampak dia macam ada dua pulau. Aku pun tak tahu mana satu pulau yang yang boleh camping. Aku follow Syam. Jadi nanti aku update balik lah dekat kawasan campsite. Okay, strike. Macam gerut-gerut juga ni. Rasanya gerut-gerut. Jenahak guys, alhamdulillah. Jenahak. Saiz sedap ni, saiz sedap. Lama dah aku tak dapat jenahak. Alhamdulillah. Ada juga jenahak di sini ya. Okay guys. Jenahak. Aku rasa dalam setengah kilo ada ni, setengah kilo. Kau tengok ni, nampak pelampung dia. Kedalaman dalam 30 meter. Memang pelampung dia akan keluar lah. Nampak pelampung dalam mulut dia. Okey. Ikan apa guys? Ikan apa tu? Saku badan ke apa ni? Kita makan.
Oh. Gerut-gerut guys. Alhamdulillah, gerut-gerut. Anak gerut-gerut boleh lah. Anak gerut-gerut. Okay guys. Saiz ni yang kata saiz ikan goreng lah ni. Alhamdulillah. Okay. Okay guys, aku dah sampai Pulau Tukun Terendak di Pangkor. Okay, jadi sekarang ni pukul 3 petang. Jadi aku nak mendarat dulu. Aku rasa setakat ni dulu untuk sesi memancing pada pagi. Petang ni kita tengok dulu macam mana. InsyaAllah kalau aku rasa aku larat aku turun. Kalau tak larat aku duduk atas lah. Okay. Ni pertama kali lah aku sampai di pulau ni. Jadi nak tengoklah keadaan ni macam mana. Dan pulau ni memang tak ada sumber air lah. Memang aku dah bawa siap-siap air daripada rumah. Okay. Nampaknya Syah dah mendarat. Aku pun nak mendarat jugalah. Okay, kita jumpa di campsite. Okay, hasil untuk hari ni ini. Okay, aku dapat jenak saiz dalam 1/2 kilo, gerut-gerut kecil sikit, seko dan anak gerut-gerut seko. Jadi dan ada satu lagi lah, krisi seko. Okay, ini je hasil untuk hari ni. Alhamdulillah. Inilah keadaan di Pulau Tukun Terendak. Jadi pertama kali lah aku sampai sini. Dia macam ada structure kat sini. Macam ada tapak bangunan. Yang pertama kali lah. Dan ada juga orang camping ni sebenarnya. Oh, dan kesan sudukan babi lah. Pulau ni pun ada juga babi. Dia nampak ada structure sini lah. Ini bangunan lama ni. Kat sini bangunan lama. Dah lama ditinggalkan. Okay guys, jom kita explore kawasan ni. Pulau Tukun Terendak. Okay, ada structure batu-batu. Okay, inilah sebelah sikit. Dia macam ada bangunan pecah-pecah ni. Macam tinggalan orang. Memang tinggalan orang lah ni. Okay, nampak? Okay, tu laut. Dan boleh nampak Pulau Pangkor dari sini. Okay, dan depan ni. Okay, boleh nampak Pangkor. Okay, sana tu Pangkor. Okay, Pulau Pangkor. Okay, inilah kawasan dia. Memang sangat sikit lah bangunan-bangunan ni. Okay, banyak batu lah, batu. Tapi ni kita tak tahu apa benda. Ni buat apa? Ni tak pasti apa benda. Tapi structure dia memang kukuh lah ni. Nampak batu dia, but cantik. Okay, dan aku akan camping di sini lah. Aku dah bersihkan kawasan ni. Dah sapu-sapu dah sikit. Okay, malam ni aku bakar daun-daun ni. Okay, tu Syam. Ni barang-barang camping. Okay.
Ui, ikan apa ni? Ui. Ui. Macam apa tu guys? Alhamdulillah guys, gerut-gerut lagi. Saiz besar sikit ni. Dalam setengah kilo ada ni. Okey guys, gerut-gerut makan petang guys. Alhamdulillah. Saiz dia lagi besar daripada yang tadi. Alhamdulillah. Okey. Okey guys. Ni menu makan malam ni. Okey, nasi putih, ini sardin. Okey, tu telur goreng. Dan okey, ni sayur. Sayur bendi dengan timun Jepun. Okey, ini je malam ni. Simple-simple je. Okey, malam ni simple-simple saja. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk hari kedua ni aku masih lagi memancing di Pulau Tukun Terendak Pangkur bersama Syam Frugal Outdoor. Okey, untuk pagi ni alhamdulillah aku dah kemas-kemas apa semua, dah sarapan. Jadi pagi ni lebih kurang pukul 8.30 pagi aku dah siap-siap kemas. Jadi untuk hari ni kita tengok rezeki macam mana untuk hari ni. Cuaca pada pagi ni alhamdulillah cantik. Alun kurang, angin pun okey lah, boleh lah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita jumpa di spot memancing. Okey. Strike. Allah! Putul. Putus guys. Putul. Ikan apa tu? Aduh. Mata patah. Guys. Mata patah guys. Aduh, ruginya. Patah mata. Ikan apa tak tahu. Aduh. Strike. Macam GT ni. Strike. Okay guys, GT guys, alhamdulillah. GT. Okay guys, GT guys, alhamdulillah, saya sedap. Okay. Apa guys? Apa ni? Macam baby GT je. Alhamdulillah guys. Baby GT. Tapi tak adalah baby sangat. Boleh lah, alhamdulillah. Okay guys, baby GT. Okay, boleh lah saya ni, saya sedap. Saya goreng. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 3 petang.
Jadi aku rasa setakat ini dulu video untuk kali ni. Okey, kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. 73 cheerio. Bye bye.